Umur belum 40, tapi dah solat atas kerusi. Sebenarnya kita boleh nampak ada orang tua umur 60-70 jalan laju cergas je, macam tak sakit urat. Jadi bukan faktor umur. Sebab ada orang kata macam ni lah, dah tua Ustazah. Tapi kita tengok ada ramai lagi warga emas tapi cergas, macam saya sebutkan tadi kan. So sebenarnya ia berkait dengan penjagaan sendi-sendi kita, penjagaan otot kita. Mungkin kita sambil tak pernah terfikirlah, kita jaga makan, tak nak bergula, kita cut sugar kan. Kita makan yang tak berlemak sebab kita nak jaga kolesterol. Tapi kita macam tak beri perhatian lah kepada penjagaan otot, kesihatan sendi. Jangan kalah sebelum berjuang. Masya Allah. Jadi inilah dia olive guard. Guard, iaitu penjaga. Olive tu sendiri adalah sebagai penjaga. Penjaga apa? Kesihatan dalaman dan luaran kita. Dalam ni juga ada sibaptan. Sibaptan ni sangat bagus untuk penjagaan perut, kesihatan perut ataupun usus kita supaya penghadaman tu lancar. Kemudian yang ketiga ada tocotrinos, iaitu super vitamin E, super antioksidan, super anti radang. Inilah dia. Apa kaitan lengur-lengur saya buat lapunan lengur tadi? Dalam ni ada tocotrinos ni sangat bagus untuk radang. Jadi bila nak pulih makan masa. Boleh jadi daripada pemakanan kita harian tak membantu pun untuk memulihkan keradangan otot tu. Tak bantu, tak banyak. Semoga perkongsian saya ini dapat menjawab. Mungkin ini juga masalah anda, mungkin ini juga apa yang anda cari. Dapatkan segera, jangan tangguh lagi olive guard pilihan saya. Ia juga boleh jadi pilihan anda. Tekan link di bawah sekarang.